Dalam buku ni ada diterangkan macam mana cara nak kira jumlah solat yang ditinggalkan. Masya Allah, sekarang ni nak qada solat dah tak susah dah. Sebab apa? Ada panduan qada solat yang lengkap. Dalam buku ni ada diterangkan macam mana cara nak kira jumlah solat yang ditinggalkan. Dan juga dalam buku ni juga kita terangkan pasal niat qada solat ni. Kalau tak tahu niat, dalam ni ada terangkan pasal niat qada solat. Dan kita dah susun buku ni dalam bentuk bab ke bab. Contohnya ni, bab kedua ada terangkan hukuman bagi orang yang meninggalkan solat. Apa hukuman dia? Ada siksaan di dunia, siksaan ketika mati, siksaan di alam kubur dan siksaan hari kiamat. Dan juga dalam buku ni kita terangkan juga tentang hukum hakam qada solat. Apa jenis-jenis solat qada yang ada? Dalam kita terangkan qada solat bagi orang kafir muslim, qada solat kasar ketika musafir, qada solat tahajud, qada solat selepas subuh atau asar. Jadi ada apa-apa persoalan berkaitan dengan qada solat, semua terjawab dalam buku ni. Bagi yang tak tahu cara nak qada solat yang betul macam mana, kena dapatkan buku panduan qada solat ni, sangat membantu dan kita wajib qada dengan segera. Jom dapatkan buku ni dekat beg kuning.